sendiri-sendiri kan. Ada tanda keluar. Kena roboh. Kan kabut orang tu tengah berak. Tengah berak tu. Tengok tungsong. Ambil kan tu. Pakaian harian orang kerja lah. Orang Indonesia ni menyamak jadi juga. Cangkul dengan ni status ada. Dengan kebau kelambu semua tu. Siang tu dia orang bongkar. Bongkar aku ada sana. Umur dah 16 tahun kita silap. Perda Tenang nama dia. Tenang Sesen dekat dengan kereta api juga. Pergi angkat, tengok barang-barang cangkul dengan parang. Keserbang daripada atas ni, jatuhkan dengan pecut. Tu. Malam, pukul 1, pukul 2. Orang tengah sedap situ. Malaysia. Lepas tu, dia masuk, dia tak pakai askar, pakai baju putih je. Jatuh sesangkut pokok kayu lah. Dia kan ada hutan lagi. Sangkut dengan kain pecut ni. Dia orang ambil bawa baju. Bawa baju. Lawa kain dia. Lepas tu ambil, ada yang kena tembak. Aku masuk, aku nampak betul. Tikno nama dia. Tikno. Konversasi Indonesia Tikno. Kena ni, aku 16 tahun. Round lah, bawa parang. Macam aku ni kita lah, aku melabat, mengawasi kampung. Buka banyak, buka tembak askar Indonesia tu, askar upahan. Bukan askar besar, upahan. Macam waktu taniah lah. Kaca putih je. Mati kena tembak, masuk dalam terak, aku tengok. Ya, Gurkha tu kan tembak. Aku pernah borak dengan Gurkha. Dia kerti cakap Melayu. Gurkha. Tahun 60-an. 61. Aku datang sini 66. Semua aku dah rasa kan. Indonesia, Kemenes. Bukit Kepong masa tu. Aku dah besar dah. Aku dah 11 tahun. Bukit Kepong. Menembak. Kong dengar. Bukit Kepong dan segala tu dekat kan. Bakar. Lepas tu heboh lah. Askar Melayu ni. Dia kata Bukit Kepong kena serang dak ni. Aku kecil lah. Muda lagi. Umur dalam 14 tahun lah. Dah berakal. Mungkinlah buat macam research lah. Orang putih ada, orang Melayu. Duduklah semua. Kita nak berjalan lah. Ikut orang tu. Ada orang kampung aku tu, saudara lah. Dia dapat dia. Pasal dia nyuruk. Dia surau, dia buat parang. Parang kayu je, olok-olok. Demonstrasi kan. Macam demek lah. Dapat nombor 1. Mana dia pandai berani. Kita ni ikutlah askar Melayu dia saja kan. Kita orang Melayu, orang kampung dekat bandar ni. Ke kampung Paya Pulai. Aku nak tu. Kampung aku Paya Pulai. Paya Pulai dekat masjid rumah aku. Nama Osman Limat. Yang sana kat rumah ujung sana Osman Limat. Limat ke? Paya Pulai dekat bandar. Kira dah sekarang kalau kaki selamat tapi tingkat atas ha. Dulu bawah lah. Sekarang tahu atas. Tinggi macam bubung rumah. Sepanjang 5 km. Kalau ada kereta api selamat tu, kalau kau pergi, mana tahu dia tingkat atas. Dia canggih lah selamat. Paya Pulai tu. Jadi kereta tak ada gate dah sekarang. Dulu ada gate dah. Dia kereta api nak lalu tutup gate kan. Sekarang tadi duduk bawah.
canggih sekarang. Dia pulang selamat ke rumah Marudin. Aku buat lah motor tak jumpa. Ini masalah aku pun pelik kan. Apa